Next up. Hai, kembali lagi kita dalam Rakam Muda Presents Next Up episod ke-19. Hari ni special sangat sebab I akan diapit oleh dua jejaka Melaya yang nanti kita akan reveal siapalah. Satu sasa, satu lagi very gentleman. Sekejap lagi I akan reveal, korang relax dulu. I'll be right back. We are back. Next up presented by Rakan Muda. Yes, korang mesti dah tengok kan movie Penghukum Nusantara Assassin. Dan hari ini specially I bawakan ke sofa kuning I. Bersama kita ada Ayah Razib dan juga Arwan Umar. Selamat datang. Terima kasih. Suara Ayah Razib ni dia macam very the bassy tau. Jadi dia macam kita kena macam dengar tu macam dengar betul-betul tepat. Okay, mungkin a quick intro lah tentang filem Penghukum Nusantara Assassin ni. Daripada mungkin Ayah Razib sendiri? Filem Penghukum Nusantara Assassin ni, saya sebagai Salahuddin dalam filem Penghukum ni, cerita mengisahkan seorang datuk dengan cucunya, yang datuk ni sedang menjalani hidup biasa, daripada hidup sisi yang lampau, tapi telah diganggu oleh satu kumpulan yang terlibat dengan jenayah. Okey. Jadi dalam misi untuk menyelamatkan cucunya, jadi berlakulah apa yang berlaku dalam Penghukum Nusantara Assassin. Okey, kalau daripada Arwan pula? Okey, saya Arwan. Okay. Saya memegang watak sebagai Inspektor Khalik dalam Penghukum ni. Seperti mana yang Ayah Razif beritahu, filem ni mengisahkan tentang seorang atuk lah kan. Dan ada beberapa konflik yang berlaku, dan di sebalik konflik tu juga dia ada berkait juga dengan Inspektor Khalik ni. So bila dia ada berkait dengan Inspektor Khalik ni, dan macam mana Inspektor Khalik ni bersama dengan Salahuddin tu sendiri cuba menyelesaikan apa yang sepatutnya. Tapi kalau nak tahu lebih detail, kena tengoklah cerita ni. Betul. Of course. Itu kita dah dapat sedikit gambaran lah. Tapi kalau kita nak minta teaser kan, hanya dengan menggunakan satu perkataan tentang filem Penghukum ini, macam Ayah Razib akan guna perkataan apa? Penghukum yang menjalankan hukuman. Okey. Kalau macam you? Macam saya, okey, dia kasih sayang dan dendam. Kasih sayang dia letak sekali dengan dendam. Ya, betul. Mana tu? Korang kena tengok sendiri. Jap lagi we're gonna get into details. Mungkin lebih mengenali barisan pelakon ini dengan lebih intimate lagi. Mungkin dengan karakter mereka dan mereka sendiri di luar karakter mereka. Okay, when we come back lah. So korang relax dulu. I nak borak-borak dengan diorang, nak tahu cerita ni pasal apa. Nanti kita datang balik. Okay? Okay, kita kembali lagi dalam Next Up episod ke-19 presented by Rakan Muda. Masih lagi bersama dengan barisan pelakon daripada filem Penghukum Nusantara Assassin. So sekarang ni kita cerita pasal filem sikit lah. Macam mana buat Ayah Razib tertarik dengan karakter ni dan nak buat filem ni? Okay, untuk filem Penghukum Nusantara Assassin ni, lahirnya naskah Penghukum ni apabila penulis skrip dan juga director ditakdirkan berjumpa dengan saya di hadapan, dan ketika itu saya bantu dia untuk buat satu short film. First time, tak pernah jumpa. Jadi short film tu berjudul Keroncong. Ditayangkan di YouTube. Jadi pada ketika itulah dia nampak apa yang ada pada saya, dan maka terilhamlah untuk buat filem Penghukum Nusantara Assassin. Jadi adakah Ayah Razib akan cakap filem ni ada kena-mengena dengan real life Ayah Razib tak lah? Sebenarnya saya tak kata real life saya, tapi keupayaan saya pada ketika dalam short film tu, saya bawa satu watak dan ada fighting scene. Dan pada usia saya pada tahun ni 65 tahun, bila dia tengok apa yang saya mampu buat ketika itu dalam adingan fighting. Dan pada ketika itu saudara Arwah pun ada sekali dalam scene fighting tu. So bila dia nampak kemampuan saya tu, maka terilhamlah Penghukum Nusantara Assassin ni. Daripada credibility Ayah Razib. Ya, saya fight lah untuk bawa watak tu, watak Salahuddin. Kerana kalau biasanya kalau kita gunakan satu watak pelakon yang berusia, sekiranya cerita itu adalah cerita yang berunsurkan aksi lasak, kita terpaksa menggunakan khidmat double body ataupun stand in untuk aksi-aksi lasak. Tapi dalam Penghukum Nusantara Assassin, 100% aksi-aksi lasak yang dilakonkan oleh Salahuddin
adalah dilakonkan oleh Razib Salimin Maknanya sendiri. tak ada stand double lah. Tak ada stand double. Tak ada istilah lah, Saya. memang Ayah Razib buat semua sendiri Ya, lah. saya. Tumbuk betul lah. Tumbuk fighting. Tapi jumpa mulanya awal tu dah jumpa lah. Maksudnya sebelum filem Penghukum tu dah pernah berjumpa untuk that short filem lah. Kita pernah kenal. Kita dah banyak kali dah Kita dah jumpa. jumpa banyak kali dah. so Kita memang dah kenal. Sebab ada chance lah. Ayah Razim ni bagi saya dia adalah sifu kami. Sebab saya pun sebelum ni buat stand fight juga. Okay. So saya banyak belajar dengan dia. Jadi dah biasa banyak bekerjasama. kali lah dapat chance bertumbuk-menumbuk Ya, satu sama lain. Okay, dari Macam situ satu juga. family ya. Macam you pula macam mana yang buat tu tarik dengan nak karakter inspektor ni? Okay, sebenarnya sebelum ni saya dengan director Azlan, kami dah buat beberapa projek Okay. kan. Dan saya first pun kenal dia pun bila dia DM saya. Dia DM saya untuk masa tu kita orang shoot untuk satu video untuk tentera dekat Sarawak. Okay. Lepas tu dia ada projek dia nak buat masa tu, banyak kepada army punya filem lah. Okay. Tapi ada beberapa benda yang terpaksa ditangguhkan dulu. Selepas tu dia come out dengan ni lah. Dia kata lepas kita orang buat keroncong tu, dia buat skrip dan dia kata dia nak buat satu filem untuk Ayah Razif. Okay. So saya cakap menarik. Dia tunjuk skrip lah. Dia bagi tahu apa watak saya dan saya rasa why not, saya cubalah. Lagi-lagi saya di pair pula dengan Ayah Razif. Saya cakap okay, saya on lah. Itu mula je. You on sebab tu je? Saya Tak on kisah sebab tu. karakter apa, tapi on sebab Tapi kecil sekali. Inspektor Khalid tu sebenarnya saya tak tahu, mungkin saya punya figure ke, muka saya ke kan, sampaikan orang pernah tegur saya, polis betul ke? Ya betul, nampak garang. Ya, orang ingat saya polis. Masa kita jumpa tu pun I macam betul-betul in character. Tak apa, tak payah tegur lah. Tak apalah, kita jangan ambil gambar lah. Kita biar je dia. Selalunya kalau watak-watak macam polis ke, tentera ke, tak tahulah, muka ni memang dia rasa kena kot. So itulah saya terimalah benda You tu. ada muka serius lah. Ya. Tapi itu bukan karakter sebenar. Bukan. Maknanya you sebagai you. Saya kalau sebagai saya jenisnya sama happy go lucky je. Tak adalah saya serius lah. Tapi kalau dah dilahirkan macam gitu kan, nak buat serius macam mana? lah kan. Nak macam mana. Macam Ayah Razif sendiri, sebagai Ayah Razif sendirilah, adakah seorang yang serius juga ke, ataupun seorang yang okey je? Saya seorang yang komedi. Komedi? Ya ke? Yes. Sangat Tapi komedi. tapi muka serius tau. Muka ni lagi serius lah. Ni jenis yang macam tak apa lah. Kita kalau tak ada urusan tak payah tegur lah kan macam tu. Tapi sebenarnya komedi Saya seorang yang komedi, seorang yang untuk sharing saya seorang insan yang letak-letak dia kan tak bunuh nyamuk, tak bunuh serangga. Sebab tak sepati. Memang pasal saya faham tentang kehidupan. Jadi Kasih sayang. orang yang sangat, orang kata wise lah dari segi wisdom tu memang tinggi. Tapi yelah, Razif pun dah 65 tahun, dah lalu macam-macam dah, liku-liku kehidupan. Tapi bermulanya masuk dalam industri perfilman ni. Saya bermula selepas saya tinggalkan kerjaya dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Okay. Selepas saya tinggalkan PDRM, saya bertugas sebagai seorang pengampun peribadi. Okay. Dan pada tahun 90-an, awal 90-an saya melibatkan diri tapi dari sudut pengarahan sebagai penolong pengarah. Bukan daripada segi kira fighting-fighting dulu. Tak. Kalau dari masa saya buat penolong pengarah tu, ketika itu bila kita punya drama ada fighting, ada stunt, so saya akan coordinate stunt, fighting. Kalau ada fighting saya choreo ketika saya buat penolong pengarah. Okay. Dan bila tahun 2000, bila saya diminta untuk kekal mengarah dengan producer saya dan dia pun director juga, so saya tolak kerana saya nak fokus pada Asy Lassak. Jadi saya pun tukarlah karier saya tumpukan kepada Asy Lassak. Macam mana boleh berubah tu? Tapi masa mula-mula masuk tu memang nak mengarah dulu, penolong pengarah dululah. Tak terfikir nak jadi Asy Lassak tu apa semua lagi lah. Pada ketika itu saya lihat satu tim, dia boleh dikatakan pioneer dalam Malaysia ni. Asy Lassak itu Mr. William. Okay. Dan ketika itu bila saya tengok tim ni, saya kata why not saya buat satu tim untuk anak-anak Melayu kembangkan bidang Asy Lassak ni. Dan bila saya renung diri saya, apa yang ada dekat saya, sebagai jurulatih dulu saya mengajar seni mempertahankan diri, bahan letupan, pemanduan lasak, dan pada ketika saya umur 13 tahun pun saya dah mengajar seni silat. Okay. Jadi why not ilmu yang Allah Ta'ala dah anugerahkan saya ni saya applykan kepada Asy Lassak filem lah.
Contohnya kalau di pusat latihan dulu saya mengajar untuk buat bahan letupan. So saya tukar ingredient je lah untuk filem. Kan. Macam kalau kita tengok cerita Blood Brother, semua letupan-letupan kereta apa semua tu, semua tim saya yang buat dan termasuk saya juga. Tapi kita tukarlah ingredient dia. Jadi kat situlah saya fokus kepada Asi Lasak dan pada saya benda ni satu benda yang saya minat dan saya nak kembangkan kepada semua anak-anak Melayu di tanah air ni menceburi bidang ni. Dan alhamdulillah sekarang ni 2025 boleh katakan kita dah ada beberapa tim Asi Lasak yang dianggotai oleh anak-anak Melayu kita yang seperti baru ni yang dapat anugerah terbaik baby Blood Brother, saudara daripada Defender. Itu antara yang sama-sama kita naik. Ayah, perempuan boleh masuk ke ya? Saya pernah ada. Kenapa pernah? Apa jadi kat dia? Okey, kerana budaya kita. Okey. Bila saya personally lah kita sharing kan. Dulu masa saya mula-mula buat stand ni, almarhum ibu saya duduk di Singapura, mengikut suami dia. Bila saya keluar di Pawagam ada Asi Lasak, ibu saya akan call daripada Singapura sana. Bila kakak saya beritahu abang buat lasak ni, dia tengok, dia call, kenapa kau buat kerja ni, bahaya dan sebagainya. Itu lelaki. Okey. Kalau perempuan lagi lah kan. Yes. Saya kemudian bawa anak saya join. Sekarang anak saya ni MRS Tamasa lah tim saya. Sekarang anak saya yang handle di bawah pengelolaan saya. Bila anak saya bawa masuk pun, masa tu ibu masih lagi hidup, pun dia call, kenapa kau bawa anak kau buat stand ni? Bagilah kerja lain kan. Maknanya budaya kita. Saya pernah ada, itu pasal saya kata saya pernah ada perempuan. Tapi bila keluarga tahu anak dia buat stand, so keluarga akan pasal kerja tu pada dia bahaya. Betul. Tapi survival skill kot. Tapi sebenarnya memang apa yang pada saya yang saya train kepada yang mana Allah Ta'ala takdirkan di bawah saya, yang pertama sekali adalah safety first. Betul. Pasal kita melakonkan tu memang akan kita nampak visualize tu se-natural mungkin. Tapi kita ada teknik kita. Betul. Kita ada cara kita buat. Betul. Macam mana pun safety first. Itu sajalah. Tapi macam kalau dari segi latihan kan, untuk lelaki dengan perempuan tu ada perbezaan tak? Ada macam limitation mungkin? Tetap sama. Tetap. Sebab saya tidak mengajar menggunakan energy. Saya mengajar menggunakan teknik. Okay, ayah ada kosong? InsyaAllah. Nanti roger-roger. Bincang nanti. Alright. Bincang nanti. Okay, kalau macam you lah. Bincang tepi. Bincang Bincang tepi. Benda-benda ni kita kena bincang Okay. lah. Yang lain tak payah. Okay, macam you lah. Selain daripada menjadi, maybe how do you get into this action punya ni juga? Okay, macam saya secara jujur, saya bermula dengan modelling dan juga bermula dengan iklan. Saya sebelum saya masuk bagi lakonan. Bagi side profile sikit. Modelling kan? Side profile please. Game face macam tu. Okay. Dan saya memang bermula dengan iklan komersial lah. Okay. So saya memang banyak buat komersial iklan dekat TV. And then lepas tu saya jump pula ke drama. Okay. Saya buat drama. So masa saya buat drama tu, saya macam berkenan juga kan. Saya saya seronok bila tengok orang buat fighting kan. So bila saya berminat buat fighting, saya join lah beberapa team, termasuk ada anak-anak ayah semua kan. Sebab saya ada background Muay Thai dengan silat. Jadi saya why not, saya cubalah kan. Saya buat. So saya dah join dengan diorang, buat beberapa telefilm, buat filem juga, just a stunt fighter. Okay. And then after that baru saya masukkan diri saya dalam filem. Sebab masa saya rasa lah, bila saya nak cuba ke depan. Saya tak naklah sekadar buat fighting ke apa just belakang. Saya nak ke depan. Kan? So bila nak ke depan, saya cuba dapatkan watak-watak. Alhamdulillah. Okay. Macam first filem saya Musyrik. Horror filem lah. Itu first filem saya. Tapi filem tu lepas PKP kan, dia lambat. Sebab kita Pawagam tutup lama kan. So macam kurang dapat sambutan cerita tu. So lepas tu saya buat beberapa filem lagi. Saya sebenarnya suka dengan action ni. Tu kalau contoh, kalau orang offer saya untuk buat filem action, saya on. Tapi masa awal-awal kan, masa you join komersial, okay, masa you model lah, you memang ada terfikir nak jadi pelakon ke?
Saya memang minat berlakon. Sebab saya dulu memang masa saya belajar pun dulu, saya music student. Okay. Saya music student. Mana tu? Saya music student. Okay. Lepas tu saya habis saya belajar, saya tak tahu macam mana saya music saya tak ke mana. Okay. Saya terus ke fitness. Okay. Saya terus jadi fitness instructor. Okay. Saya minat dengan benda tu pula. Okay pula. Then saya suka pergi audition. Saya pergi AF lah, apalah, konon lah. Okay. Tapi mulanya nak jadi penyanyi lah. Yeah. So mula-mula cita-cita nak jadi penyanyi. Sebab saya ada band saya sendiri sebelum ni. Oh, ya ke? So lepas tu saya cuba pergi audition lah, apalah. Dan saya pernah tolak tawaran. Masa tu saya dapat saya lupa, Astro punya program masa tu saya tolak. Okay. Sebabkan saya dinaikkan pangkat dekat gym masa tu. Oh. So saya cakap tak payahlah, industri ni tak payahlah. Saya lupakan lah. Tapi tak payahlah. akhirnya. Tapi lepas tu macam mana tak, sebab saya pernah buat dulu dengan beberapa production. Okay. Dan dia orang call saya. Okay. Dah lama tau, saya dah lama dah tak buat. Dia orang call saya, dia nak offer RTM masa tu, offer saya untuk buat host. Host kita orang buat macam travel log. Okay. So saya fikir, saya dah lama tak depan kamera ni. So bila dia orang suruh saya buat, so saya okey lah, saya on lah buat. Saya buat. Bila saya buat, director kru Wan, kau patut berlakon lah Wan. Kau patut berlakon. Apa tu saya fikir, okey lah, cubalah. Okay. That's why saya masa tu saya stay kat Negeri Sembilan dan saya ulang alik KL. Saya pergi casting. Saya buat iklan dulu lah. Casting iklan. Then saya buat, mula-mula saya buat dengan extra tau. Okay. Saya buat extra. Lepas tu bila saya buat iklan, so saya selalu dapat main untuk commercial. Start macam ini kena berlakon ni. That's why saya jump masuk drama tadi tu. Lepas tu orang kenal. Sebelum ni kita dengan agensi. Okay. So saya dah tak ada dengan agensi, saya direct dengan production manager. Production manager dah direct call kita. Okay. So dah masuk balik lah industri. Yes. Dah okey lah. Dah okey lah. So gym macam mana ke tepi? Masih lagi. Tapi you for yourself lah. Tak juga. Saya masih Buat lagi. lagi, Saya masih ada klien. Wow. Sebab kalau contoh macam saya tak ada shooting, saya ada klien. So klien saya merata. Macam klien saya sekarang macam dekat KL, dekat Sendayan pun ada, Nilai ada, Sepang ada. Oh, okay. You ambil area-area sana lah. Ya. Gitu. Yang penting hero ada, Muay ada, silat ada, komedi ada. Selamat I dekat couch ni. Okay, kita nak cerita lagi banyak tentang keselamatan off camera. Korang relax minum air kejap. I'll be right back. Kita kembali lagi untuk episod ke-19. Next up, presented by Rakan Muda. Masih lagi bersama dengan barisan pelakon daripada cerita Penghukum, Nusantara Assassin. Dan memandangkan mereka ni semua adalah pelakon barisan, pelakon action lah kita cakap lah. Apa pendapat secara individu tentang action movie di Malaysia sekarang? Sekarang pada pandangan saya lah, yang lebih kurang 2 dekad lebih dalam industri filem, Silasak ni ada peningkatan. Okay. Peningkatan yang sangat memberansangkan. Walaupun kita punya bajet still maintain takut lama, tapi masih lagi performer kita bagi yang terbaik untuk filem-filem yang mereka terima amanah lah. Tapi memang ada sangat-sangat memberansang lah dia punya peningkatan tu. Sebab mata saya melihat daripada tahun 90 hingga ke tahun 2025 ni kan. So saya tengok, saya nampak benda tu. Dia punya graf peningkatan tu meningkat kan. Daripada sudut fighting. Okay, fighting kita sekarang dia punya camera work, dia punya koreografi, performer kita dah ada berbagai-bagai rupa dan warna. Dulu kita tak ada pakor-pakor ni. Kan dulu kita shot, kita tak ada ramping, kan kita tak ada rigging, fighting, kan ada. Sekarang ni kita performer kita yang boleh buat flip, butterfly, front flip, kan tanpa wire. Kita ada pakor punya team, kan yang boleh buat somersault tanpa wire. Okay. Maknanya peningkatan tu sangat memberansang, kan. Kalau dulu tahun 90-an saya rasa tak dapat kita tengok benda-benda ni. Tak dapat tengok. Kita nak tengok ni, kita tengok cerita Hong Kong. Betul. Kita kena tengok cerita luar, baru kita nampak movement-movement ni. Tapi sekarang ni 2025, sebenarnya sebelum 2025 pun dah ada dah. Kan performer kita yang boleh buat dah apa yang kita tengok dulu. Kita terpaksa tengok filem Hong Kong baru kita dapat. Pada pandangan saya lah. Sangat-sangat
memerangsang lah. Okey. Kan? Pada 2025 ni lah. Pada 2025 ni peningkatan daripada sudut fighting, daripada sudut pyro, daripada sudut pemanduan lasak, kereta naik rollover, explosion pun sangat-sangat merangsangkan lah. Ya, berbanding dulu. Ya, pasal kita teknologi kita, walaupun kita contoh letupan kereta, kita tak gunakan teknologi sampai yang ke tahap Hollywood. Kita gunakan cara yang kita buat, cara yang kita, bila kita dalam ada kekurangan, ada permasalahan, kita kena kreatif. Tapi hasil yang kita buat tu, tanpa menggunakan teknologi yang seperti luar negara buat, visual lah dia kita dapat sama. Lebih kurang. Almost setaraf lah. Dengan hanya, tapi bahan yang kita gunakan mungkin tidak level itu kan. Yes. Tapi kita dapat efek yang maknanya kos kita pun tak adalah kos seperti dia orang. Betul. Jadi benda ni membantu industri filem lah. Bila kita ada, saya suka gunakan bahasa MacGyver. Kan? Nak bagi jadi, kena kreatif, cari sampai dapat. Dan benda ni lah, pada saya satu perkembangan yang positif lah. Kalau pada pandangan saya lah. Okey, pada pandangan saya. Okey, macam you pula? Okey, macam saya lah. Sebenarnya macam action lah dekat Malaysia ni, sebenarnya dia macam saya cakap ada banyak progress kan. Memang banyak sangat progress. Kalau kita tengok tim-tim stunt sekarang pun diorang dah ada kelas diorang sendiri. Diorang dah ada tim-tim yang boleh buat semua benda. Cuma bagi pendapat saya lah, cuma dekat Malaysia ni satu je masalah, bukan masalah lah kan. Daripada segi bajet lah sebenarnya kan. Limitation lah. Yes, so kita nak orang penonton dia nak tengok macam wah Hollywood punya fighting, Hollywood punya letupan pumpang-pumpang kan. Tapi kita orang Malaysia, contohlah macam Ayah ni, boleh kita nak buat. Kita boleh buat sangat. Cuma masalah bila kekangan bajet. Yes. So bila kekangan bajet, dia terlampau limit lah kita buat. Contoh sebagai satu contoh cerita Blood Brother. Blood Brothers ni berapa bajet? So bajet besar betul. So bajet besar, that's why dia boleh sajikan action yang sebegitu. Tapi kalau setengah production yang dapat bajet ciput je, macam mana dia nak merealisasikan benda tu? Sebagi saya itu je lah sebenarnya. Itu limitation lah. Cabaran yang kita macam yang cakap lah, nak dapatlah letupan lebih kurang yang macam kita expect dengan menggunakan bahan yang mungkin lebih murah. Membantu. Tapi at the same time juga kalau nak berkembang, ini kena main peranan jugalah kan. Cerita tentang itu, expectation peminat, lagi-lagi di Malaysia sekarang ni, apa pendapat korang tentang expectation peminat daripada filem aksi di Malaysia sekarang? Pada pandangan saya, expectation peminat ni, sekarang ni kita punya peminat pun sama naik dia dengan perkembangan stunt. Kerana penonton kita sekarang ni tak macam dulu. Budak-budak ni dah pandai, dah tahu tengok camera work, dah tahu tengok lighting, dah tahu tengok background. Konti pun kalau tak betul dia orang dah. Penonton biasa ni, bukan student. Bukan student daripada akademi mana-mana. Orang kampung je. Boleh realize, tadi pakai lain, konti. Betul. Kan? Ya, dulu tak ada kan. Orang tak macam tak ambil pot sangat. Ambil pot, dia tak beri perhatian sangat lah kan. Jadi bila kita sekarang menghadapi penonton-penonton yang dah berilmu, jadi kita tak boleh sajikan benda-benda yang macam low quality. Kan? Pasal contoh filem, dia orang perlu bayar tiket untuk masuk tengok filem. Betul. Tapi dia dah keluar satu tiket RM20 lebih contoh. Masuk panggung rasa tak berbaloi RM20 tadi. Jadi kita untuk semua pengeluar-pengeluar filem, pengarah-pengarah kan, kenalah hasilkan benda yang berkualiti, sebab kita dah ada penonton-penonton yang berkualiti. Semua dah ada ilmu sebenarnya. Betul. Adakah rasanya sebab pengaruh social media? Pada saya pengaruh social media ni mungkin yang ketiga, keempat, tapi ni ialah mentaliti masyarakat itu sendiri. Dah upgrade lah, dah berkembang mengikut waktu sekarang. Okey, pendapat tentang ni social media. Zaman dulu in the 90s tak ada social media Telefon pun masih pakai landline tu. Sekarang social media semua dah berada di hujung jari. Jadi orang pun dah rasanya netizen dah boleh jadi judge jugalah. Kita tak perlu pengkritik filem dah. Sekarang netizen pun dah jadi pengkritik dah. Macam Ayah cakap, konti pun dah tahu dah. Tapi adakah social media juga menjadi satu pengaruh bila mereka menyaksikan filem-filem aksi dan mungkin mengikut
media sosial Agak ni, aksi tu. Macam contoh kan, macam kita kan dah dapat macam-macam benda daripada media sosial. Filem aksi Malaysia baik, filem aksi Hollywood baik, dan adakah ia menjadi satu bad influence ataupun good influence? Lagi-lagi bila anak-anak muda sekarang dia tengok, dia cuba nak buat aksi kat rumah. Walaupun kita dah bagi cakap kan, jangan tiru aksi ini di rumah tanpa ni apa semua. dia sebenarnya media sosial ni kita bukan bercakap tentang aksi filem dia. Apa saja topik. Dia ada pro and contra. Sebenarnya media sosial ni bergantung kepada individu. Okay. Bukan kerana media sosial tadi, contoh pisau. Dua orang diberi pisau. Okay. Yang seorang ni guna pisau tu untuk potong sayur, untuk masak. Yang seorang lagi guna pisau ni untuk pergi merompak, pergi menyamun, bunuh orang. Okay. Adakah kita nak letakkan kesalahan tadi pada pisau? Okay. Sama juga media sosial. Okay. Media sosial. Ada orang menggunakan media sosial dengan minda yang sedik. Ada orang yang menggunakan minda yang kebatilan. Yeah. Jadi bergantung pada Pengguna lah. pengguna tadi. Itu pasal gunalah media sosial dengan penuh kebijaksanaan. Betul. Kerana media sosial ni juga, kalau kita nak pergi dalam lagi, media sosial ni sebenarnya ada agenda di sebaliknya. Kalau kita nak pergi lebih dalam, tapi saya tak baik cerita kan benda ni. Kalau nak pergi lebih dalam lagi, saya daripada PDRM. Ya, Kan? betul. Ini Media sosial ni kalau contoh kita nak untuk memperkenalkan, untuk nak naikkan sesuatu benda tu baguslah. Right. Cuma tapi kalau untuk macam soalan tadi kan, mungkin lebih spesifik kepada budak-budak lah. Kan? Sebab kan bila action dia orang sekarang buka phone je ada boleh nampak TikTok, orang lawan tu lawan ni, cucuk tu cucuk ni kan. Kita apa Itu bahaya. ya. Itu pun buat tak tilam. Ya. Betul. Cuma sometimes orang cakap parent tu sendirilah sebenarnya. Parent tu sendiri yang kena guide betul-betul anak dia orang. Benda ni tak boleh nak salahkan semua orang. Betul. Penggunaan. Tapi nak macam mana, sebab benda tu terlalu berleluasa. Ya, betul. Jadi kita nak Betul. cuma satu lagi last. Sebelum tu, adakah media sosial juga membantu untuk orang di luar sana lebih mengenali ataupun mengetahui tentang stunt actors? Sangat. Itu positif lah. Itu positif. Okay, Lagi-lagi on macam that TikTok note. betul ya. On that note, kita nak gossip tadi. Ayah dia cakap ada benda deeper lagi dia tak boleh borak. Itu I nak borak dengan dia. Korang relax dulu, minum air dulu. We'll be right back. Okay guys. Alright guys, kita kembali lagi untuk Next Up episode ke-19 presented by Rakan Muda. Tapi disebabkan I punya off camera topik tadi agak deep tau. Banyak I belajar. Tak ada cakap I diapit oleh dua jejaka yang very the wise, very the gagah perkasa gitu. Jadi kita nak lighten up the mood lah. Jadi kita nak main game. Boleh? Okay. Boleh kita main game. Kita main game simple je. Top 3 favourite. Top 3. Kita bagi favorite. kategori. Korang akan bagi korang punya top 3. Okay. Okay. Sedia? Kita mula. Kategori pertama, filem lokal. Filem lokal favourite Ayah, top 3. Rempit. Okay. Jangan pandang belakang. Okay. Blood Brother. Sebab kenapa penghukum tak ada ya? Ya? Kenapa penghukum tak ada dalam ni? Pasal saya tak tengok lagi. Okay. Macam you? Macam Arwan? Okay, saya sebab saya pun suka action, okay. Antaranya adalah sebab okay, of course saya suka fighting dalam Blood Brother. Okay. Memang terbaik lah. Okay. Alright. And then saya boleh cakapkan Malbat Misi Bakara. Okay. Sebab saya pun ada kat Okay. dalam tu. Saya tahu macam mana cara dia orang punya shoot. And then satu lagi kalau kita filem horror lah, saya boleh katakan kalau filem horror saya bagi kepada apa cerita tu? Saya dah lupa tajuk dia. Apa dia? Siapa berlakon? Saya lupa lah tajuk dia. Tajuk? Yang box office punya horror. Munafik. Munafik. Okay. Itu antaranya lah. Macam ni saya mana? lupa Nak fikir tahu apa tu. tajuk, Okay, dah Munafik lupa lah. dah. Kenapa tiba-tiba horror ni daripada action? Tak tahulah. Ayah pun Saya fikir, jangan bagi pandang 3 belakang, lah. Kan macam hantu ke? Yes. Kan? Okay, alright, okay. Seterusnya, pelakon lelaki dan wanita local, top 3 favourite. Boleh campur lah, boleh campur. Top 3 favourite. One dulu. Okay, Arwan Saya? dulu lah. Arwan dulu lah. Okay. Kalau saya kalau action lah. Betul. Okay. Kalau action Tak kisah mana-mana. Tak Kau nak kisah bagi 3 perempuan, mana-mana. 3 lelaki? Saya perempuan saya kurang sikit sebenarnya. Apa Saya tak nampak lah perempuan mana yang ni. tak semestinya action lah. Pelakon lokal kita. Alright, saya okay dengan Beto. Okay. Beto Kushairi. Macam sekarang ni saya tengok yang tengah up dengan action sekarang ni macam Syafiq Khan. Dan satu lagi kalau lelaki yang bagi saya
dia boleh buat semua watak dan dia boleh ubah dia punya fizikal saya dengan Chaizi Sam lah. Oh ya. Ah. Ya boleh. Ya betul-betul dia tu kan. Ya. Betul-betul selamba je kan dia besar kecil besar kecil Ya. besar kecil. Okey macam Ayah. Saya kalau pelakon lelaki Beto Seri, Sanas Ahmad Okey. dan Zul Arifin. Oh, Ayah suka yang sesasa. Okey kalau perempuan ada tak? Tak ada. Kalau perempuan saya Nora Dennis, Oh. Fasal Sanda Okey. dan Eli Sureti. Wah, Eli sudah. Ya. Power, Method Method. Yang penting comel dulu. Ya. Yang dia sebut tu yang comel dulu. Okey. Projek yang you guys pernah involve top 3. Tak kisahlah boleh jadi short film ke tapi projek lah. Yang korang involve dan korang suka, korang punya top 3 favourite. Okey, Arwan pula. Okay, first filem saya lah yang saya pernah lakonkan, Musyrik. Okay. Sebab dalam filem tu orang cakap, saya benda yang saya tak pernah buat saya kena buat. Okay. And then macam sekarang Penghukum. Okay. Penghukum mesti of course lah. Sebab saya dapat pair dengan Ayah Razif. Okay. Dan satu lagi yang saya pernah involve lagi satu Malbat Misi Bakara lah. Okay. Macam Ayah sendiri? Saya yang pertama Munafik 1, Oh, okay. yang kedua Blood Brother, yang ketiga filem yang nak tayang 2011 ni. Cerita apa tu? Penghukum. Ya. Pernah dengar tak Ayah tahu kan? Kita kena sama-sama pergi tengok. InsyaAllah. Okay. Baru tu saya dengar tu. Yeah. Action juga tu. Okay. Filem genre yang korang enjoy. Ayah, top 3. Filem genre. Genre komedi. Okay, kami. Okay. Komedi, action and horror. Horror. Tak ada romantik pun Ayah. Ayah tak tengok Titanic ke? Okay. Arwan? Macam saya of course, saya kalau memang minat horror, Okay. horror, action, dan satu lagi saya minat orang cakap apa? Komedi lah. 3 ni. Apa? Romantik ni dia ada masa, dia romantik ni ada masa tapi dia tak duduk dekat top 3 lah. Mungkin dia top 4 boleh lah. Ni orang yang tak mengaku ni romantik tau. Selalunya lah tak tengok lah filem romantik dalam jiwa bunga-bunga kau. Kabar lain. Kan? Tak boleh Tapi tunjuk. kenapa kau suka cerita hantu? Macam saya tengok cerita hantu ni, pertamanya saya bila tengok filem, saya melihat, menonton tadi sambil belajar. Tapi Jadi, tak takut lah. Mana ni tak takut lah. hantu takut saya. Okey lah kalau kes saya ni Hantu kita percaya takut lah. kita ya. Okey betul. Tu percaya. Itu bukan hantu je, orang pun takut. Macam you tak takut ke? Saya You tak tengok takut. sebab apa? You suka memang nak tengok Saya memang hantu suka. negara lain, hantu rupa lain ke? Saya suka jalan cerita. Satu lagi saya suka bila benda tu tak jadi. Dia tak buat horror tapi saya tengok macam tang mana horror dia ni sebab kita memang tak tahu, saya suka horror lah, saya suka. So untuk you punya in a way kalau benda jadi you enjoy. Sebab Kalau tak sometimes jadi diri saya sendiri pun saya boleh nampak. Oh. So macam okay, cerita ni Saya seorang sini. okay, sorry. Okay, saja tanya. Ya, takut aku. Macam-macam lah dua ni, macam-macam skill pula. Ish, takut. Okay, last. Scene yang paling memorable dalam filem Penghukum, top 3. Ayah. Dalam filem Penghukum, yang paling top sekali ialah ketika Salahuddin berlari ke arah kereta, Okay. yang mana cucunya dekat dalam. Ketika waktu yang sama, api daripada tangan balam sedang menghala ke kereta yang penuh dengan minyak. Dan Okay. berlakulah letupan yang Ayah dah tengok ke filem ni ya? Tadi Saya- kata tak tengok lagi. saya tak tengok the Overall. whole film, tapi babak tu memang satu babak yang pada saya top lah. And then yang lain ialah fighting lah. Saya ada fighting masa nak dapatkan kelulusan tu, saya kena hadap dengan 10 orang. And then yang ketiga lah, bila untuk pergi menyelamatkan cucu tu, saya kena lalu 2 gerabak yang penuh dengan penjenayah ni, yang saya cantas satu persatu sampailah dapat ke tempat cucu saya hampir dibelah.
banyak ayah tahu walaupun dia kata tadi dia tak tahu. Filem ni kan baru keluar kan. Kita kan tak tengok lagi. Tapi dia dah nampak lah scene tu. Ayah power dia ada skill-skill lain. Okay, kalau macam you Arwan. Okay, you macam banyak mencabar juga kan. You kena deal dengan Bel Ngasri lagi. Kita tahu. Okay, kalau macam saya lah. Okay. Saya banyak yang interview saya kan, saya akan cakap benda jugalah. Okay. Yang benda yang saya tak boleh lupa dalam filem ni sebenarnya di sebalik Inspektor Khalid tu sendiri, kalau yang fight dengan ayah, saya juga orangnya. Di mana bila saya fight dengan dia, saya pakai topeng lah. Maksudnya saya buat stunt fight untuk filem ni juga. Okay. Kalau bukan Inspektor Khalid, saya jadi penjahat. Okay. Saya jadi penjahat, saya pakai topeng, saya fight dengan ayah. Okay. Kalau kat gerabak tu dia pakai pedang zap. Itu saya masa jumpa dia dekat rumah. Okay. Rumah saya fight, saya juga. Kalau perasan saya pakai topeng tu, pakai hoodie tu, itulah saya. Tapi kena tutup lah tu. Kena tutup lah, nanti kantor dah pula kan. Inspektor ni jahat ke baik? Kan confused. Okay. Dan satu lagi contoh, kita orang masa kita orang bersiap lah. Dalam ada satu scene di mana kita tengah prepare untuk final battle. Okay. Masa tu, and then of course action lah, fighting last untuk final battle. Cop, yang tu you last tu you inspector lah. Inspector lah. Saya dah tak jadi jahat dah masa tu. Mana kita nak tahu kan? Kena buat dua ke? Tak ada. Yang tu tak. Final battle tak ada. Bak kata ayah. Frame by frame. Kau di sebelah sana. Frame ni belah sini. Kita tak tahu kan. Tapi itulah dia fighting scene. Cuma tapi benda yang saya tak boleh lupa sebenarnya, sebenarnya masa scene fight final battle tu, sebelum tu saya pernah injured. Okay. ACL saya putus. Wow. ACL saya putus masa saya shoot untuk satu filem Aaron Aziz. Okay. Kita orang buat fighting. Saya punya yang fighting dengan saya tu, mungkin saya tak tahu, mungkin dia tak ada knowledge ke apa. Sepatut dia buat lain, dia buat lain. So saya tersilap step, so lutut saya twist. Pump. Sakit agak seminggu juga. Lepas tu dah kira okey. Masa tu belum putus habis lagi kan. Then saya masuk filem penghukum ni. Masa scene fight di Quran saya dengan Syaz lah. Dengan Syaz patut panjang lagi saya scene fight dia. Tapi disebabkan satu tu saya punya lutut start pump. Saya cakap tak boleh lah ni. That's why kenapa kalau ayah ingat, Lan tukar scene di mana saya jatuh, ayah datang, ayah yang selesaikan Syaz. Ayah yang selesaikan tu. Sebab masa tu lutut saya ada problem. Okay. And then jadi putus je bila saya shoot untuk Hong Kong punya filem dekat JB tu hari. Okay. Saya buat fighting dengan diorang punya stunt fight. Saya fight. Masa tu dia putus habis lutut saya. Memang terus koyak. Memang saya tak boleh pijak langsung. Position kosong tu tadi admin work je lah ya. Baik. Kalau nak cari admin work lah kita bincang tepi Terima kasih. Risau aku. Okay, itu dia game dia. Putus babe. Putus. 3 kali stages tapi tau. sekarang dah okey dah, insya-Allah. Ya Allah. Admin lah ya. Admin yang kita borak tu nanti tepi. Kita rehat kejap sebab banyak info nak kena digest ni. Lutut terbalik apa bagai tu tahu lagi injury lain. But that comes with it lah untuk menghasilkan satu filem yang penuh aksi dan of course untuk menjiwai karakter juga. Bukan simple tau jadi stunt actor. Sekejap lagi bila kita kembali, of course kata-kata akhir daripada mereka untuk mungkin industri filem, anak-anak muda ataupun stunt actor di luar sana. Semuanya kejap lagi. I'll be right back. Alright guys, sebelum kita dapatkan famous last words daripada barisan pelakon penghukum kita, of course my famous last word lah, kita kembali untuk melepaskan pergi. Jadi sebelum saya melepaskan pergi daripada kursi kuning je pun, depan ni kita borak balik kan. Daripada set ini, daripada Next Up ini, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Ayah Razif especially dan juga awak juga untuk satu, filem aksi di Malaysia, dua, stunt actor di Malaysia. Mungkin siapa nak mula dulu? Saya bagi ayah lah. Ayah lagi otai buat belum ni. Tapi ayah Romeo. Ayah penutup. Romeo Suara dia macam suara penutup. Okay. Tadi apa tadi? Filem aksi di Malaysia dan juga untuk stunt actors di Malaysia. Mungkin ada anak-anak muda kat luar sana. Okay. Untuk pada siapa-siapa lah yang berminat untuk apa, nak involve dalam stunt ataupun mungkin nak involve dengan filem-filem aksi, okay. Paling penting bagi saya, semua orang perlu ada ilmu lah. Perlu ada ilmu. Sebab tanpa ilmu kita tak akan ke mana-mana. Betul. Even contoh kalau kita tengok filem-filem aksi pun, kita nampak fight, real lah. Tapi sebenarnya itu screen fight lah. Betul tak ya kan? Screen fight ada teknik dia. Macam mana nak bagi nampak real. Macam mana impact tu kita nak bagi nampak, ini kena betul-betul mak ni. Padahal kalau di belakang tabir tak kena pun benda tu. Tapi camera work dia macam mana, macam saya cakap, ilmu lah. So untuk mana yang nak berminat, kena belajar dan cari guru.
Ya betul. Jangan mandai-mandai. Jangan mandai suka-suka je. Kan? Betul. Pandai orang suka, memandai-mandai. Ya. Tak, sometimes kalau contoh kalau kita tengok pun kalau orang buat perform silat. Perform silat tu dia dah koreo dah. Ya. Kita nampak dia tam pedang tu semua kan. Itu semua dah koreo sebelum dia buat persembahan. Okey. Sama juga macam orang buat stunt fighting atau buat apa-apa sahaja yang berkaitan dengan stunt, benda tu semua dah dilatih dahulu. Okey. Dia dah buat rehearsal dulu macam mana nak buat. Yang penting datang berilmu lah. Ya betul. Belajar. Tak tahu, belajar. Betul. Yang buat tahu. Betul. Okey. Ayah? Daripada saya, kalau berkenaan dengan filem aksi lasak lah. Okey. Pasal aksi lasak ni dia pun satu genre yang ada dia punya kenikmatan, mesej tersendiri. Ya. Okay. So untuk filem-filem, pengeluar-pengeluar filem, kalau untuk nak dapatkan aksi lasak dalam naskah mereka yang berkualiti, bantulah siapa-siapa saja yang dia appoint untuk filem dia, untuk aksi lasak ni, bantulah dengan kemudahan dari sudut bajet. Supaya dia orang dapat deliver untuk sempurnakan. Betul. Kan apa yang ada dalam naskah mereka sendiri tu, kan. Boleh bantu kat situ, insya-Allah. Macam saudara Arwan cakap tadi, bila tengok filem Blood Brother, kenapa dapat hasilkan sen-sen aksi yang begitu berkualiti? Kerana disokong oleh producer dengan bajet. Betul. Itu bajetnya pun tak melampau. Kan bajet yang dikeluarkan untuk Blood Brother, pada saya lah, pengalaman saya 20 lebih tahun dalam filem ni, satu bajet yang tidak melebihi batas. Just nice. Tapi kita dapat menghasilkan benda yang berkualiti. Tapi yang terlibat dalam aksi lasak, koreografi, stunt, dapat buat kerja tu dengan tak ada tekanan. Ya. Jadi dekat situlah membantu kan. Jadi bila kita tak tekanan, kita lagi kreatif, lagi kita nak bagi cantik. Benda tu kan. Dan untuk warga-warga aksi lasak ataupun orang-orang baru yang berminat untuk nak mencuburi bidang aksi lasak ni, pesanan dari orang tua ni, kriteria paling penting dalam aksi lasak ialah disiplin diri. Betul. Itulah pasal dalam disiplin ni dia merangkumi serba-serbi, akhlak. Betul. Dan lepas tu ketaatan, hormat menghormati, arahan. Pasal stunt ni, aksi lasak ni dia terikat dengan arahan. Sekiranya contoh satu arahan yang dia berikan untuk satu scene mesti tepat. Kalau kita tak ikut arahan dan kita tak lakukan, contohnya scene ni melibatkan letupan, pelanggaran, ia akan jadi kemalangan. Betul. Akan jadi kecederaan ataupun kehilangan nyawa. Kerana kita tidak ada disiplin. Ya. Kena betul-betul disiplin yang top, barulah boleh. Kalau ada di antara yang berminat ni yang tak tahu, tak tahu fighting, tak tahu, boleh belajar. Betul. Boleh belajar. Boleh. Tapi pasal putus apa tadi? Tak nak cakap. Ya, Nak cakap tapi takut lah. Tapi kalau dah ada disiplin tu, kalau tak tahu boleh belajar. Tapi yang penting ada minat. Dan ada kesungguhan. Dan yang paling penting, apabila telah berjaya, jangan lupa kita di mana. Betul. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Betul. Dunia akhirat. Kesempurnaan milik Allah, keselamatan milik Allah. Ya, betul. Okay. Yes. Nak cakap tadi, tak apalah, lebih elok saya tak join kot ya. Pening kepala ayah sekejap lagi. Satu member perempuan ni yang tak dengar cakap ni. Dah lah degil, lepas tu salah timing. Habis rosak ya. Tak apa, saya buat kerja admin je Yang penting ramai-ramai penuhkan pawagam saksikan Penghukum Nusantara Assassin. Untuk saksikan inspektor kita. Sekarang dia dah reveal lah, dia pun penjahat juga. Pandai-pandai lah korang cari dia pakai hoodie yang mana. Yang penting tengok mereka beraksi dalam filem itu. Dan of course, kalau bukan kita yang support industri lokal, siapa lagi? Kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.